Untuk urusan pinjaman bank, ada dua jenis loan. Satu loan konvensional, satu loan Islamik. So, apa beza dia? So, saya akan terangkan serba sedikit dalam video ni supaya korang faham dan jelas sikit. Okay, kalau ada kekurangan, kalau ada yang mungkin lebih ada ilmu, boleh sharekan dalam komen nanti. Mungkin kita punya kawan-kawan boleh baca lepas tu. Okay, so mari. Okay, daripada kadar interest, kedua-duanya sebenarnya lebih kurang sahaja. Yang membezakan dia adalah angkat dalam perjanjian. Okey, kalau dalam Islamik disebut sebagai pembiayaan, kalau dalam konvensional disebut sebagai pinjaman. Dalam Islam pentingnya angkat tu supaya kita menghalalkan benda yang tak terang. Okey, contoh, saya bagi sebagai contoh, satu zina, satu nikah. So cara nak menghalalkan zina tu adalah melalui angkat pernikahan. So sama juga dengan pembiayaan dalam Islamik. So dia angkat menjadikan pinjaman tu pembiayaan secara halal. Secara jujurnya ramai orang bukan Islam pun nak ambil Islamik punya loan. Sebab apa? Kalau kita buat full settlement awal, biasanya kita akan dapat rebate yang jauh lebih banyak berbanding dengan konvensional punya loan. That's why orang bukan Islam pun suka ambil Islamik punya loan berbanding dengan konvensional. Tapi ingat, dalam bank sahaja ada Islamik setakat ni. Dalam kredit tak ada lagi. So kredit biasanya memang konvensional 100%. So kalau kau nak loan bank, saya akan lebih showkan kepada yang mana berkelayakan untuk ambil loan bank berbanding dengan masuk kredit. So mana di kalangan korang yang layak masuk loan bank, better masuk loan bank dulu berbanding dengan kredit. So kalau ada Islamic loan, better ambil, jangan ambil konvensional. Okay, so kalau korang nak semak kelayakan, boleh kontak dengan saya. InsyaAllah saya akan bagi loan yang terbaik dengan kadar interest yang terbaik. Okay, so jumpa kita di Maf Auto. Assalamualaikum guys.